So hello guys and welcome back to another vlog. After a long time aku dah tak aktif dekat YouTube and memang kurang aktif kat YouTube. And this is the vlog and also vlog pasal aku nak set up. Aku nak set up apa? Aku nak set up video this item. As you guys can see lah. This item. Okay, cuba nampak kat sini. And also kita nak kena kemas lah meja-meja ni. Macam mana aku set up kan daripada ada banyak macam ni, and then kau boleh nampak kosong, which is tak ada apa buat atas ni. How benda tu happen, right? So that thing happen is because of aku kemas lah. Senang cerita memang aku kemas lah semua ni, belakang-belakang ni semua kan. Okay, belakang ni semua. And angle memang akan ke depan. Sebab aku dah lama tak pakai angle belah sini. Why aku tak pakai angle belah sini? Aku dah lama tak pakai angle macam ni. Angle yang menunjuk ke sini. Why aku dah tak pakai angle macam ni? Because if angle macam ni nampak katil aku, aib aku kat situ. Aib aku kat situ. So that's why aku dah tak buat video ataupun aku dah tak buat angle yang belah sini. Alright, yang belah menunjuk ke sini lah. That's why belah depan lagi senang. Which is kau boleh nampak all of aku punya setup and everything. Belah sini pun function apa semua kan. And untuk this video macam aku cakap tadi, kita nak set up untuk kita punya review video. After a long time aku dah tak buat video. Alright, memang dah lama, aku rasa dekat 2 bulan jugalah aku dah tak record video because of aku ada kerja yang aku nak kena buat. Which is memang kerja lah, kerja luar, faham tak? Kerja yang aku tak ada masa untuk aku nak record macam ni. Sekarang pun kau tengok aku record pukul apa? Pukul 4 pagi, 4:30 pagi buat video. Kau rasa? So untuk this video tak ada beza pun, tengok aku set up je lah. Tapi aku menggunakan kamera ni, aku dah tak shoot pakai telefon as you guys know. Sebab telefon is for editing sahaja. Okay, and for now aku tengah saving untuk tambah equipment, which is sama ada laptop ataupun PC. Untuk dua ni, because of if aku ada PC or laptop, senang untuk aku editing. Aku dah tak payah kacau aku punya telefon, which is telefon ni pun memang dah banyak saya adjust dengan aku. And dia punya storage pun penuh, gambar pun dah banyak. So it's hard untuk aku editing. Dia akan panas. Okay, dia akan panas. So aku minta maaf kalau kau tak dengar suara aku. Biasalah pagi, pukul 4 pagi ni aku nak cakap banyak macam mana cakap aku. Nak cakap banyak macam mana? Orang tengah tidur. 4 pagi orang tidur. Lagi orang tengah tahajud sekarang 4 pagi. So aku akan siapkan video ni as fast as aku boleh lah. Okay, after aku siap record apa semua pun, aku still akan record lah. Sebab aku akan record video review ni pun pakai kamera ni. So it's hard untuk aku nak bagi tu cerita. Apa-apa aku nak berborak, aku dah lupa. Macam mana cara aku nak berborak dengan kamera. Selalu borak dengan orang, sekarang aku tengok kamera. Okay, so meja memang sepah sikit. Kita kena kemas-kemas sikit, cetak sikit. Lagi satu, kalau kau nak tahu, sekarang PS4 kan tengah murah, kau tahu dia punya game. Bukan game lah, certain game aku tengok tengah murah tau. Contoh kau tengok ni, which is FC24 tu. Dia punya loading dia bapak lama tu. FC24, FC26 ni tengah download lah. 6 jam aku nak kena tunggu. Kalau aku off PS4, macam yang orang tahulah, kalau orang-orang yang ada PS4, kalau orang-orang yang ada PlayStation 4 ni, kalau korang tengah doing this, korang tak boleh off korang punya PlayStation because dia takkan running. Dia akan duduk diam macam batu, macam kuyu macam tu. Boleh je kalau kau nak letak dekat rest mode, tapi lembab. So faham-faham lah aku biar macam ni. Apa yang aku buat, aku just tutup je ni. Tutup, then aku tidur. Pure je lah, dia jalan je sampai aku bangun. Tengoklah berapa jam yang aku tidur. Kalau aku tidur 6 jam sama je tu. Kalau terlanjur sampai 13-14 jam tidur, tak ke pisah cakap kau. Betul tak betul? Okay, segabut lah aku dengan rambut ni. Aku macam banyak borak lah, cerita nanti lah. Okay, sekarang kita nak set up. Okay, set up apa yang aku nak buat hari ni, which is tak ada beza pun macam sebelum-sebelum ni. Korang tengok je. Aku tak nak korang nampak katil aku sebab aib siap. Sumpah aib. Sekarang ni aku tak boleh nak tunjuk lagi katil aku Nantilah, dah tukar cadar aku boleh tunjuk. Sebab sekarang katil bunga-bunga tu, macam orang baru kahwin. Tapi korang cakap aku baru kahwin pula. Memang macam orang baru kahwin. So let's set up. Tengok macam mana aku buat kerja. Macam inilah cara aku buat kerja. Walaupun pukul 4 pagi ke, 10 malam ke, 6 petang ke, sama. Okay? So guys, barang-barang yang tak penting, okay, Masya Allah, nampak baik tu lah. Barang-barang yang tak penting, apa untuk barang yang atas meja ke, kat sana ke, apa-apa yang tak penting semua aku akan letak atas katil. So simple, nanti settle je aku terus angkat balik. Tak payah aku nak kembur tempat lain apa semua kan. Sebab tempat belakang korang ni, okay, belakang ni
Sini terlampau banyak tau. Dia punya kotak-kotak aku jadi serabut tu. Macam satu rak untuk aku letak dekat belah sana. Which is kat sana nanti ada tempat satu untuk section baru yang aku buat. Tak siap lagi. After setahun tak sampai duk cakap kau. Setahun aku buat kerja tak siap kau. Kau tahu tak? Punyalah tak ada masa. So tidak siap semua tu, barang atas ni semua kau akan clear. Atasnya kau akan buat kosong. Which is nampak tak nampak serabut. Bilik aku tak nampak bersepah and everything. Sebab right now bilik aku nampak bersepah. Tak nampak banyak kotak-kotak yang tak penting. Dan barang yang aku tak nak memang aku akan campak je. Siapa yang nak, roger, okay? Okay, tak ada halangan. Tak ada bayaran, tak ada apa-apa. Ambil je. Memang dah tak nak layan dah. Tapi certain barang, bukan semua. Kalau semua barang ni, habis aku. Dapat barang ni banyak-banyak, takkan aku bagi macam tu kan? Agak-agak lah. Ni aku ada lagi satu. Card holder ni kan. Okay, card holder ni. Ni recommended by cousin aku tau. Cousin aku, thank you so much. Shout out to cousin. Thank you bagi tahu dia. Sebab aku tengok dia pakai, and then aku tanya dia, what is this? Dia tanya card holder. So this is the card holder, right? Tapi card holder aku nampak macam bingai sikit lah. Tak ada nampak premium. Kalau card holder dia semua hitam-hitam, seram tengok. Alright, so then korang just masuk kan, settle. And boleh letak dalam 6 card ataupun I think, 1, 2, 3. Yes, 6 card. 6 ke 7 card korang boleh letak dalam ni. And belakang ni ada kompartmen untuk korang letak lagi card belakang ni. Jadi ada 2 kompartmen. And belah depan just simple benda-benda macam tu. Okay, Royce Band. Nak beli kat mana? Link dekat description. Thank you. Aduh geng, kacau lah. So, sekarang ni aku tengah record. Tengah apa orang kata bateri pula. Tengah download game tu lah. Aku cakap kau yang aku download game kan. Sekarang ni aku nak pasang plug, kau tahu. Kalau pasang plug tak payah buka guys. Aku tak connect juga. Kan pakai USB. Sebab aku ingat kan nak kena cabut sebab aku nak pasang aku punya softbox tu. Lain untuk lighting kan. So aku nak kena cabut satu plug. Jadi macam mana? Korang punya idea. Cepat aku tunggu. Tak ada idea. Jadi ni idea dia macam ni. Okay, idea dia kita sambung lepas dah settle. Okay, senang je. Lepas settle kita sambung lah. Bukan masalah pun. Okay, sekarang ni pun dah nak pukul 5. So aku pun memang tak ngantuk. Kau tengok mata aku pun tahu memang tak ngantuk. Okay, agaknya nak subuh. After subuh kita start. Okay, after subuh pukul 7, pukul 8 macam tu kita start record. Tak apa, aku boleh pergi makan dulu, sarapan dulu kan. Betul tak? Okay, so nanti aku jumpa you guys dekat next punya footage kalau aku record lah. So aku already done the setup. So you nampak sini ada softbox. Depan tu aku dah letak kamera kat situ. And aku tengah setup dalam belakang pula. And this is the item. Okay, so aku dah setup kamera. So this is aku record pakai smartphone aku sendirilah. Alright, depan aku ada softbox. Memang nampak jelas kamera sahaja. Okay, so sebab aku nak kena setup yang belakang ni pula. Okay, so kat sana dah ada kita punya. Okay, so macam kau nampak kat situ dah setup punya kamera and everything. Alright, so kau nampak. And dah siap. Aku cetak macam ni je. Aku letak aku punya YouTube sendiri. And the item simple. Okay, tak ada lebih-lebih. So aku siapkan shooting dulu. And then lepas tu baru kita settlekan macam mana balik aku kemas aku punya setup. Sebab kita hari ni ada buat 2 shoot angle. Okay, angle depan macam ni. And then ada satu angle which is overhead belah atas. Korang tengoklah macam mana aku shoot overhead. Sebab korang tak pernah tahu cara aku shoot pada atas kan. Some of reviewer diorang pakai C-stand. Okay, C-stand ni actually lagi simple lah. Sebab kau just pacak tak kacau tempat kau nak berdiri. Kau nak buat kerja tak kacau. Tapi macam aku, dia kacau sikit tempat aku nak berdiri and tempat aku nak masuk tangan. So jadi korang tengok macam mana cara aku buat video overhead. And as long as kalau korang yang nak buat video overhead pun tak memerlukan C-stand pun korang still boleh buat. Alright, so let's go. Okay, aku dah buat video straight. Which is next kita akan go through to overhead punya shot. Which is daripada bahagian atas, daripada bahagian pen macam gini. So macam mana aku buat video menghadap ke atas macam ni. Alright, so itu aku akan bagi tahu you guys in this video lah. And yes, this is kita punya you see. Inilah yang aku tengok sebab aku tak nampak screen tau. Screen jauh daripada aku punya kamera screen jauh. So aku guna smartphone punya monitoring lah senang cerita. So Sony memang buat benda ni, jangan risau. Korang yang beli kamera Sony, ada dia punya sistem, korang boleh tengok sendiri. Alright, thank you. So untuk yang bahagian atas belah overhead punya shot, overhead belah atas punya shot, aku nak kena bercakap juga sebabkan before this, okay, certain video ataupun certain item yang aku review, aku bila nak bercakap, sometimes aku just cakap while aku tengah buat video menghadap muka aku lah kan. So aku just bercakap macam tu je lah. Tapi sebabkan video smartwatch ni banyak yang nak kena cover, so aku terpaksa buat overhead shot and aku kena pasang microphone also.
Sebab sebelum ni aku tak pasang mikrofon. Aku just make a video yang macam aku just tekan on, tengok mana bahagian aku nak, apa yang aku cakap dalam video tadi. So aku just buka benda tu and then aku just masukkan while aku tengah editing. Waktu editing baru aku masukkan satu persatu mengikut apa yang aku dah cakap. So untuk video macam ni lebih mudah lah. Tak payah nak buat double layer punya editing punya time ataupun editing work. Nanti aku tak payah nak buat double layer apa semua. Aku just straight direct je. Just masukkan apa benda yang aku nak masukkan, video ke gambar ke, it's up to me lah. Okay, so lagi senang macam ni. Cumanya penat dia kau kena cakap 2 kali ataupun kau kena buat 2 kerja lah, senang cerita. Right now let's set up macam mana kita buat video overhead shot sebelah atas. Okay, let's go. So first thing first, of course kau perlukan tripod korang yang tadi kau guna tadi. Okay, kerusi tak perlu ke? Kerusi tak perlu, tak kisah. Kerusi memang takkan perlu ke? Kerusi kau angkat je. Kerusi kau angkat campak bawah. Kerusi korang buang. Kerusi korang tu korang buang ke? Buang longkang ikut korang. Tapi untuk sementara lah, jangan buang terus. Okay, kau ikut lah aku. Sebab aku sekarang dah tak ada wireless microphone. Wireless microphone aku tak boleh connect dengan aku punya kamera. Dia dengan smartphone je, but it's okay. Kau dah letak macam ni kan? Dia sangkut kat mana? Macam tu, kau dah letak macam ni. So then, just korang masukkan kamera kau kat sini je lah. Masukkan je, simple. And item semua kau set up balik. Ini semua kau letak atas lah. Macam ni ikut korang lah, bagi menyorok sikit tak nampak ke. Ataupun kau nak letak apa-apa aksesori yang korang ada ke. Kau nak masukkan untuk nampak dia punya, kau punya video tak nampak kosong ke. It's up to korang punya cara. Okay, cara aku macam gini, simple. Tak kira nak bercakap, aku rasa aku nak kena tutup PS aku ni. Aku nak tutup ni lah. Ni kita tutup sebab tak guna. Benda tadi tu aku dah tutup. Ni lah background dah tutup. So kita just menghadapkan lampu ni saja. Tapi korang boleh menggunakan kreativiti korang sendiri. Sebab ada korang still nak guna korang punya background ni sebagai korang punya video. Orang panggil apa? Macam mana aku lupa. Lighting yang orang panggil lighting belah depan kot. Sama ada circle lighting lah saya cerita. Bagi circle lighting. Sebab aku dah ada lighting purple ni. Purple ni aku guna sebagai tepi. Okay, tepi. So nanti korang tengok lah macam mana setup dia jadi. Aku set up dulu kamera and then aku record kat smartphone. So korang lagi senang nampak. Okay, so korang nampak macam ni kamera dia. Macam ni setup dia, cara dia. Belah atas. So belah atas ni and then dia akan pan ke bawah lah. Tak susah pun. Then kamera ni, yang ni dah jadi lampu belah sini. So bila aku video nanti korang nampak korang nampak macam nice sikit video. Macam mana aku nak fokuskan dalam kamera ni? Ya Allah. So dalam kamera tu nampak lah video tu cantik sikit. Nampak? Setup lah sendiri sama ada kau nak letak contoh ambil lah apa-apa kau nak letak nak bagi video tak dapat kosong. Letak belah tepi sini ke. Mana-mana bagi at least dalam video tu tak dapat kosong macam tu. Okay? Mantap. Tapi untuk video ni aku tak letak sebab just nak fokus lebih kepada jam kan. So itu ni kecam. Alright. Ngam. So aku record dulu. Settle record aku record balik. So aku dah settle dah record video. Alright tadi tu. Nampak tak? Dah terbuka, dah terburai dah semua. Okay, ni semua dah terburai dah semua ni. Okay. Behind the scene, korang tak payah kisah bersepah tau, faham tak? Belah belakang korang tak payah risau sama ada korang punya video bersepah ke apa ke, tak payah risau. Sebab benda tak nampak dalam kamera. So after dah settle korang punya kerja, then that is the time untuk you guys kemas. Macam sekarang ni lah aku nak kena berkemas. And benda yang paling penat nak menunggu is korang nak kena transfer video. Macam aku nak transfer this video dekat aku punya smartphone lah. Sebab aku editing semua dekat smartphone. Okay. So yang bagi aku kemas dulu and then baru kita settlekan. Lah. Okay, pandai-pandai lah. Korang tengok je video ni sampai habis. Alright, korang layan ni vlog ni. Okay, so guys, this is the time untuk kita kemas everything. Kemas segala-galanya. Alright, let's go lah kita kemas segala-galanya. So macam guys tak tahu, every item video aku, every video yang aku dah review barang, aku akan kemas balik, simpan balik dalam kotak dia. Sebab aku tak pakai. Nampak kan? Tu aku cakap kalau nak roja-roja. Okay. Ni lah satu punca ataupun sebab aku tak suka pakai wire. Sebab benda bila korang dah set up, dia akan buang masa kat situ. Dia akan buang masa dekat korang nak kena gulung dia ni. Nanti korang nak kena buka, dia bagi panjang balik. Serabut. Okay, dah 2026 pun mana orang pakai wire TV. Aduh lah kau ni, lambat tu lah. Yang aku ada tau, aku ada wireless. Kau ingat apa? Aku tak ada wireless. Lemon lah. Aku video kot. Aku ada review mikrofon lah. Nampak? Wireless mikrofon pun aku ada lah. Tapi masalah dia untuk smartphone lah. Siul. Nampak tak? Untuk smartphone, iPhone.
Bukan aku boleh pakai untuk aku punya ni. Nampak lagi style daripada kau. Lagi style dari korang tau. Lagi style cakap. Tapi aku terpaksa pakai wire lah sebab aku tak ada port untuk aku cucuk dekat kamera. Itu kesimpulan dia jangan berungut kan. Betul tak? Hadap je lah. Kau yang minta. Betul tak? Hadap je lah. Songeng pula. Banyak bunyi lah. After review ni aku nak mandi. Settle vlog ni aku nak kena mandi. Aku dah basah dah ni. Dah belengas dah kau tahu. Mungkin aku akan next review ni boleh jadi review mikrofon lah. Sebabkan video ni. Okay, sebabkan ni aku terpaksa review mikrofon balik untuk kamera ke tu lah. Okay, that's okay. Aku nak kemas semua aku punya setup and everything. And also aku nak bersiap ataupun aku nak mandi lah. Aku dah belengas ni. Okay. So yeah, thank you so much guys for today's video. Alright, thank you so much. Thank you very much sebab tengok video vlog aku. After a long time aku dah tak buat vlog as you guys know. Korang pun tahu kan aku dah lama tak buat vlog, right? And thank you so much for staying from the starting of the video and till the end of the vlog. Okay, and see you guys on the next vlog. Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye.